kat podcast ni kita akan invite siapa-siapa ataupun player ataupun business owner ataupun siapa-siapa yang terlibat dalam scene futsal ni untuk kita berborak, lebih mengenali potential line up yang aku ada lah. Aku rasa sekarang Ni potential kalau panggil confirm datang lah. InsyaAllah. Macam di mana main sebelah-sebelah tapi cakap dekat ref game ni kami tak nak offside. Betul. Menarik. Okay, so semua Dah skip free kat depan. Okay, so semua mesti tertanya lah, apa konsep dan apa tujuan utama untuk kita buat podcast ni. Jadi kat video ni aku nak explain Kau dah ada nama dah podcast ni? Dah ada. Aku akan namakan sempena brand stokin yang ada ni lah, Vela Socks Podcast. kita akan buat Vela Podcast. Vela Podcast. Vela Podcast. Jadi dia akan sinonim lah dengan brand yang ada tu. Jadi aku plan sebenarnya nak kupas banyak kepada scene yang aku banyak terlibat. Sebab aku tengok ada podcast yang dia nak kupas pasal isu semasa, pasal isu apa yang berlaku, pasal rumah tangga pun ada kan. Tapi aku nak mainly fokuskan podcast ni kepada scene futsal dan juga bola sepak. Futsal dan bola sepak. Antara dua tu mana yang didahulukan? Antara dua tu aku lagi memfokuskan futsal lah. Futsal, okay. Sebab futsal ni macam satu sukan yang aku main daripada kecil. Sampai dah besar ni, dan besar macam ni pun aku main lagi kan. Jadi futsal ni yang macam dekat lah dengan hati aku. Jadi podcast ni kita nak menceritakan banyak tentang scene futsal tu sendiri yang ada di sekitar kita. Jadi kat podcast ni kita akan invite siapa-siapa ataupun player ataupun business owner ataupun siapa-siapa yang terlibat dalam scene futsal ni untuk kita berborak, untuk kita lebih mengenali, untuk kalau yang tak kenal futsal, untuk lebih mengenali futsal, ataupun untuk yang dah tahu, untuk lebih kita tengok apa yang berlaku dekat kita punya surrounding, apa yang berlaku dekat scene futsal tu sendiri. Jadi itu yang aku sekarang ni nak adakan podcast ni. Faham. So podcast ni akan dan kita buka peluang ni sebenarnya kat luar-luar tu yang asyik tengok podcast kan. Nak masuk dalam podcast ni, kita open untuk kita borak, untuk kita cerita, dan korang yang tengok video ni juga boleh suggest siapa yang korang nak ada dalam kita punya line up guest. Jadi so korang boleh list kan, ataupun boleh komen dekat video ni untuk siapa yang kita nak invite kan? Macam kau sendiri lah Syakir, siapa yang kau looking forward? Aku tengok Vela Socks dapat sponsor seorang player futsal Pahang. Okay. Siapa nama? De Souza. Bila lagi kita nak dapat international player futsal kan? Okay. Boleh kita try. Itu tengok. Kalau dapat, saya nak masuk. Dia kat sini, saya kat sini. Okay. So Syakir dia dah utarakan dia punya guest yang dia looking forward lah. Kan? Jadi macam korang sendiri kan, korang boleh komen siapa yang korang rasa yang menambat hati korang lah kat scene futsal ni. Sebab macam scene futsal ni, aku nampak player-player yang ada pun dekat scene ni sangat-sangat berbakat. Jadi aku sebenarnya eager juga nak tahu kan, macam mana diorang boleh start bermain futsal. Lepas tu macam mana diorang jatuh cinta kat futsal ni. Sebab bagi aku, lain orang, lain cerita dia. Kan, macam aku start futsal ni sebab court tu banyak dekat kawasan rumah aku. Jadi itulah sukan yang aku kerap main. Engkau follow futsal punya professional league sekarang? Sekarang team mana yang top Sekarang top 5 siapa Sekarang yang paling top aku tengok is commonly JDT lah. JDT Futsal, Pahang Rangers, Selangor. Lepas tu kita ada KL City. Lepas tu kita ada Sabah. Jadi banyak. Jadi kalau macam ada orang looking forward juga nak tahu kan, macam team apa yang masuk,
Lepas Yelah, tu macam aku lah. Macam kau follow futsal. Okay. Aku to be honest, aku tak follow futsal. scene tu suka tak tahu sangat lah. Tak tahu sangat. Okay. Aku tengok lah tim-tim JDT pun ada masuk futsal kan. Tapi Betul. players dia seorang pun aku tak kenal. Ah. Kalau kenal pun itu pun atas sebab macam Wan Presiden Botafogo dia pun naikkan players dia kan. Highlightkan kepada Haziq Aikan, Megat Selangor macam tu and so on lah. Kenal pun daripada platform yang macam kita di social media, bukannya di professional punya mainstream. Alright. Ke apa, sebab dia orang kan banyak highlight kepada bola sepak kan. Betul. Futsal kurang lah. Kurang betul. Itu pun sebenarnya salah satu loophole lah. Loophole yang aku nampak macam Itulah apa yang kau nak buat lah. Yes. Yang macam kenapa tak ada orang nak spotlight kan kat diorang kan. Sedangkan sukan futsal ni pendapat aku semua orang bermain futsal tu, sukan tu. Instead of bola kan. Bola sukan paling popular. Futsal pula bagi aku sukan yang semua orang pernah main. Kebanyakan lah kan. Jadi aku nak cuba kupas macam mana tim tu terbentuk, macam mana apa challenge yang diorang hadap. Engkau banyak connection dalam scene futsal. Boleh bagi hint dekat diorang antara guest-guest yang kau nak bawa masuk. Okay. Maksudnya once dia dah jumpa ni, okay. Hakim Vela Podcast ni dia akan bawa this guest. Okay. So aku akan nantikan episod ni. Contoh macam siapa kau kenal coach Malaysia kan? Okay, coach betul. Malaysia, contoh. Okay. Jadi ini yang aku nampak dalam line up, potential line up lah. Potential line up kita cakap dulu kalau dia ternampak, dia tengok mungkin nama aku ada, aku nak datang lah. Sebab kita tak official invite lagi. Dia tak ada official invite. Tapi potential line up yang aku nampak, aku tak boleh sebut nama. Okay, kita letak dia punya position ataupun siapa di dalam scene futsal tu. Okay. Yang aku potential line up yang aku ada lah, aku rasa sekarang is Ni potential kalau panggil confirm datang lah. InsyaAllah 70%? 70 okay, 70 lah. Okay, satu aku nak cuba invite dulunya dia orang yang begitu rapat dengan si futsal through media. Okay. Faham. So dia ni kita macam kita boleh macam letak tutup dulu. Tak ada soal. Ni dah macam main teka-teki lah. Okay, orang kacau siapa atau dia boleh ataupun dia boleh teka. Kalau dia boleh teka memang dia orang follow lah scene futsal yang ada kan. Okay. Yang dulunya dia begitu aktif dalam penulisan media tentang scene futsal. Jadi tapi sekarang dia banyak fokus kepada bisnes dia sekarang. Dia ada bisnes kan. Jadi dulu dia begitu aktif dan dia antara peminat tegar futsal ni. Okay. Memang kalau kau tengok game-game pun dia ada datang. Dia memang peminat tegar dan dia memang kita boleh gelar macam raja media untuk futsal. Yang aku sendiri boleh gelar lah. Raja media untuk futsal. Jadi dia aku teringin nak invite. Second adalah bekas player kebangsaan. Dia dulu main dan di kalangan peminat futsal ni mesti akan kenal dia lah sebab dia merupakan antara player national yang lama bermain dengan negara kita kan. Jadi aku akan cuba invite dia. Aku nak tahu juga banyak cerita lah sebenarnya kan sebab kadang-kadang kita bercerita, berborak, kita tak tunjukkan kat orang kan. Jadi kita nak tunjukkan apa benda yang berlaku, macam mana struggle nak jadi seorang player futsal kan. Cok, kau sebut struggle bola sepak ada isu gaji, kalau futsal ada isu gaji Ada Kak. Ada. Kena tunggu lah episod tu. Betul. Mungkin kita boleh cari player yang pernah terlibat dengan kes macam tu. Boleh kan. Player yang pernah terlibat dengan kes gaji ke kan, kita boleh invite juga. Tapi yang ini aku cakap yang potensial yang aku nak ajak ni adalah bekas pemain futsal negara. Menarik. Okay. Yang seterusnya adalah coach futsal negara kita sekarang ni, iaitu Coach Hami. So shout out to Coach Hami lah. Sebenarnya memang banyak lah dia dah share personally kan. Dia share macam mana dia build up Indonesia, Thailand punya scene futsal kat sana. Jadi kita nak share benda ni. Kita nak share
tips-tips dia ataupun nasihat-nasihat dia kan kepada pendengar-pendengar kita lah. Jadi itu coach. Jadi mungkin kita akan cuba invite influencer yang terlibat dalam scene futsal. Jadi kita akan cuba meriahkan podcast ni. Tapi tadi kau cakap futsal dan bola sepak. Tapi still ada jugalah konten bola sepak yang terselit lah. Ada. Sebab macam aku personally, aku nak fokuskan kepada scene bola amatur. Scene bola amatur ni maksudnya bukan profesional, tapi tim-tim yang kita buat friendly riadah, santai-santai. Jadi kita nak kupas juga. Kita nak kupas apa benda yang berlaku kat dalam scene yang tu. Yang aktif. Tapi kenapa nak invite dia orang? Aku nak invite sebab aku tengok sekarang ni ada pelbagai-bagai konsep yang pasukan amatur ni bawa. Contoh ada main bola pakai kaplikat. Ada main bola tak ada offside. Actually video ni dirakam selepas kami rekod satu rakaman bersama satu tim tu. Satu tim tu pernah buat fun match yang di mana main sebelah-sebelah. Tapi cakap dekat ref game ni kami tak nak offside. Betul. Menarik. Aku first time dengar dan aku rasa aku nak main. Jadi kalau ada beritahu aku. Betul. Jadi aku nak duduk kat pucuk corner. Kau hantar baik kau tunggu tepi tiang, tunggu tapping ke? Kan. Jadi bila kita buat podcast tu kita dapat nampak kan. Baru macam selama ni kita berada kat satu kepompong. Kita tak tahu apa berlaku kepompong lain. Jadi podcast yang kita buat ni kita nak kupas. Kita nak tengok kenapa kau buat macam tu? Kan? Apa impact dia? Best ke tak best? Jadi kita nak fokuskan ke situ juga. Jadi sebenarnya podcast ni kita akan bercerita. Kita akan mengupas isu-isu berkenaan futsal dan bola sepak. Dan kat sini aku nak highlight juga yang podcast ni basically for fun lah. Dia tak melibatkan yang hidup ataupun yang mati lah. Kan? Aku tak nak yang korang ambil benda ni terlalu serius. Macam serius sangat ni kan, ataupun nak apa-apa kan. Jadi aku nak cakap awal, podcast ni dibuat adalah untuk kita bersukaria lah, kan? Untuk kita tahu tentang kat situ itu yang terjadi. Macam ni kan. Jadi kita buka juga peluang kepada penonton-penonton kita, okay? Kalau diorang ada rasa nak kita kupas beberapa isu, tapi syarat dia benda tu berkenaan futsal dan bola lah. Jangan diminta kita kupas pasal Pickleball ke pasal aku semenjak ni kan, kalau sebut pasal sukan aku sensitif sikit dengan pickleball. Tak tahu kenapa. Tak ada gurau. Sebab kau kena try okay? InsyaAllah. Jadi aku harapkan macam tu lah. Aku buka peluang ni sebenarnya kepada yang kat luar ni, yang viewers kita yang nak tengok macam bang, tolong kupas pasal ni bang, kupas pasal ni. Kita try lah kan. Sebab kat sinilah medium. Untuk aku nampak inilah medium dia. Kat sinilah medium untuk kita bercerita, berkongsi idea. Lepas tu ataupun ada benda yang kau nak tahu. So, some cases macam kes aku macam ada benda yang aku tak tahu macam mana nak buat benda tu, macam nak buat benda ni kan. Jadi dengan orang-orang yang guest-guest yang kita akan invite lepas ni, yang bukan calang-calang, yang akan share kat kita ilmu-ilmu ke kan, info-info penting yang bukan aku ataupun kau je dapat. Betul. Yang kat luar ni pun, yang tengok ni pun boleh dapat kan. Sambil kita fun-fun ni, kita beri manfaat sikit lah. Betul. Menarik. Okay. Itu saja. Nak jadi lebih-lebih kena tunggu episod pertama keluar. Betul. Jadi korang nantikan apa kelainan yang kita akan bawa dekat podcast Vela Podcast kali ni. Okay, stay tune. Jangan lupa like dan subscribe. Betul. Itu okay. Like dan subscribe.